Suami isteri diam kerana telefon nampak biasa, tapi diam yang terlalu lama boleh membuat rumah terasa jauh. Kalbu Fit, sekat gangguan, jaga ibadah, muat turun di Play Store. Yang sakit dalam isu suami isteri diam kerana telefon bukan telefon itu sendiri. Yang sakit ialah bila orang di depan kita rasa seperti pilihan kedua selepas skrin. Masalah suami isteri diam kerana telefon bukan kita buka telefon sekali-sekala. Masalahnya bila orang yang dekat perlu bersaing dengan notifikasi untuk dapat perhatian. Untuk bukti moden, kita perlu berhati-hati dengan bahasa. PubMed, The Jumpy Behind Beta Analysis menyebut, pasangan yang merasa diabaikan kerana telefon cenderung melaporkan isu pada kepuasan hubungan, kedekatan dan respons pasangan. Journals SagePub pula memberi konteks tambahan. Kajian ini menilai kaitan gangguan telefon pasangan dengan interaksi, konflik dan kepuasan perkahwinan. Jadi untuk isu suami isteri diam kerana telefon, mesejnya mudah tetapi berat. Telefon yang selalu mencuri mata akhirnya mencuri respons, perbualan dan rasa dihargai. Kos kasih sayang dan hadir bukan dramatik tetapi terasa kurang mendengar, kurang eye contact, kurang bertanya dan makin banyak diam yang dingin. Al-Quran tidak menyebut telefon, tetapi ia membentuk cara kita menjaga pilihan. Untuk isu suami isteri diam kerana telefon, Surah An-Nisa ayat 19 menegaskan, adab bergaul dengan pasangan secara baik. Untuk hubungan, buat aturan yang menjaga momen kecil, makan, bercakap, pulang kerja dan sebelum tidur. Buat 20 minit tanpa telefon setiap malam. Matlamatnya bukan sempurna, tetapi membuat pilihan baik menjadi lebih mudah daripada pilihan lama. Pengganti kecil penting kerana hati tidak suka ruang kosong. Untuk isu suami isteri diam kerana telefon, ambil isyarat daripada surah Ar-Rum ayat 21, perkahwinan sebagai tempat sakinah, mawaddah dan rahmah. Selepas itu, pilih 20 minit berbual tanpa telefon, makan tanpa skrin atau bertanya khabar dengan mata memandang. Buat 20 minit tanpa telefon setiap malam. Itu bukan aksi besar, tetapi ia memberi mesej, kamu lebih penting daripada notifikasi. Kalbu Fit, sekat gangguan, jaga ibadah, hadir untuk orang yang kamu sayang, muat turun di Play Store.